melepaskan dua sindiket penipuan dalam talian dengan penahanan 22 individu. Sindiket penipuan dalam talian bagi membantu siasatan kes sindiket penipuan dalam talian di ibu negara Selangor. Penipuan dalam talian terus menunjukkan tren membimbangkan apabila jumlah kes penipuan dalam talian sepanjang 476 kandungan di media sosial unsur penipuan. Nama aku Akmal. Dan ini cerita aku. Wish, motor baru. Kau tahu? Wish, mana abang dapat duit banyak macam ni? Abang bukan kerja pun. Adalah, abang kerja online. Senang sikit. Gaji besar, boleh duduk rumah. Tapi nanti, kalau kau nak belajar juga, kau datang bilik aku kau makan. Nanti aku ajar kau. Oh, boleh je. Jom, balik. Abang ni buat semuanya. Nanti dia cek masuk lagi, kau balas ni. Nanti kalau dah nak beli, barulah kau tackle dia, kau bagi dia percaya dengan kau. Kau tengok apa? Kau tengok dah masuk ke sini, nanti bolehlah terus. Baru kalau dia cakap macam ni, barulah maksudnya dia dah kena dengan kau, dia dah percaya dengan kau. Kau faham tak? Faham. Dah senang je main benda ni. Dapat duit tu, banyak. Ya, dia nak kan senang je. Ish, bila nak ada promotion ni? Aish, mahal lah. Weh, murah gila. 700 je. Wow. Mana customer ni? Tak ada orang chat pun. Ada seorang lah. Nama dia Marisa. Nama orang kena scam je ni. Dah 5 hari dah. Kenapa barang aku tak sampai lagi ni? Hai, kena check ni. Hah? Mati je? Ish, aku kena scam ke? Tak boleh jadi ni. Kena post kat Twitter. Sekumpulan lelaki dipercayai terlibat dalam sindiket scam berjaya tahan polis. Mereka disyaki menipu ramai mangsa dengan tawaran pelaburan palsu dan penyamaran sebagai pegawai kewangan. Dalam sebulan, polis merampas telefon, komputer dan kad bank yang digunakan. Dengan selesai di bawah Seksyen 4 Betul ke? kerana menipu. Weh Akmal, kau datang jumpa aku je. Aku ada something nak cakap. Jin. Sampai lah kau. Kamu betul.
Ada apa yang urgent sangat ni? Aku nak berita ni. Kau ingat tak member aku yang ajar aku kerja ni? Ingat asalnya dia. Dia sebenarnya nak kena tangkap ni. Aku sebenarnya nak suruh kau berhenti daripada kerja ni. Aku takut kau pun kena tangkap juga. Menyesal aku ajar kau kerja ni sebenarnya. Yang ketangkap dia bukan aku. Kau ni dah masa aku je. Benda kecil je pun. Aku mana tunggu. Bising kan kau? Aku tak nak dengar pesanan abang. Aku degil dan keras kepala. Kalau aku tahu tak dia aku macam ni, adakah kau akan buat perkara yang sama? Wah, murahnya website ni. Aku kan baru gaji. Apa kata aku self reward. Lagipun jam ni dari tahun 2020 lagi. Why not kan? Dah 5 hari dah ni. Mana barang-barang aku ni? Tak sampai pun. Kejap. Bukan ke seller tu tak bagi nombor tracking? Kejap lah, aku check dia. Aisyah, awak kat mana ni? Saya tak dengar balik polis ni. Awak ke Aisyah yang tahu saya tu? Saya lah. Awak dapat orang bukti? Mestilah dah. Saya tak sabar nak buat skema tu dengan saya. Hai, ada apa-apa yang kami boleh bantu? Kami nak buat report yang kami kena scam minggu lepas. Boleh tunjukkan bahan bukti yang cik ada? Ini semua bukti yang kita kumpul. Kita orang lihat juga. Saya rasa bentuk skema ni macam dari orang yang sama. Kami akan jalankan siasatan terlebih dahulu. Sebarang info kami akan maklumkan segera. Okey, baik. Terima kasih. Ni tu ada di laptop tu. Najib bin Rahman Hafiz, kamu tahan atas kesalahan perempuan jual beli atas talian. Abang? Aku minta maaf Akmal. Aku yang plan sebelum ini. Aku dah melampau. Sampai hati kau buat macam ni? Aku terpaksa. Mahkamah akan menjatuhkan hukuman denda RM300,000 dan penjara 10 tahun bawah Seksyen 460 kerana pensiksaan kepada bersalah Ahmad Najib bin Rahman Hafiz. Aku menyesal. Sesungguhnya Allah bersabda dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sama kamu dengan jalan yang salah, kecuali jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri. Sesungguhnya
Allah sentiasa mengasihani kamu. Maka hendaklah kamu jujur dalam urusan jual beli, kerana di dalam Islam setiap perbuatan yang salah pasti akan dibalas oleh Allah SWT.